Bilal, disebabkan kita tengah musafir ni, jadi kita buat jamak qasar solat zuhur dan asar tau. Jamak kasar apa tu? Jamak tu dihimpunkan. Maksud dia, kita solat zuhur dan asar pada satu waktu. Qasar pula kita pendekkan. Maknanya kita solat zuhur 4 rakaat, dia jadi 2 rakaat. Oh, kalau macam tu bolehlah hari-hari buat jamak kasar. Tak boleh. Syarat untuk jamak qasar ni mestilah perjalanan lebih 2 marhalah. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, 2 marhalah itu lebih kurang 88 hingga 90 km perjalanan. Dan kena ingat, perjalanan itu bukan untuk menuju kepada kemaksiatan. Oh, sekarang ni kita dah pergi mana ni? Okey, kita dah sampai dah. Inilah tapak yang mana akan dibina masjid untuk ahli Qariah Kota Warisan. Masjid ni kena siapkan cepat-cepat, sebab surau yang dah sedia ada tak cukup untuk menampung ahli Qariah Kota Warisan. Jadi saya menyeru, jom sama-sama kita membantu untuk pembinaan Masjid Kota Warisan. Untuk infak boleh tekan link di bio.